Ui. Tak kena. Sekali lagi tu. Aduh, sekali lagi. Ada lagi. Mi, kau kenapa? Bangun. Ui, bab. Seriap. Pam. Tak kumpau. Pagi-pagi, selamat pagi. Okay, so sekarang ni jam pukul 8 pagi. 8.3 minit. Tengah tunggu tekong. Okay, so sekarang ni kita kat Mersing nak main kerandang. So hari ni aku bersama dengan Amin. Tak pernah mancing air tawar. Dan lagi satu, kita ada tuan rumah. Yang ni siapa tak kenal memang pelik lah. King Curut. Ini kita pergi dengan dia. Dia ajak main kerandang. So ni kat Mersing, dekat Felda Nita 2. So sekarang ni hujan. Harap-harap air tak keruh lah. Jauh-jauh agak-agak hujan berhenti dah. So sementara tunggu tekong, kita nak makan dulu sarapan. Macam nak pergi cari laut. Kena ada. Okay, tengok ada hasil ke tidak. Let's go. Tapi tu boleh lah. Ini dah betul lah tu kan? Betul lah. Bila ambil ni? Okay, dah sampai. Okay, so kita dengan tekong. Apa nama abang? Pak An. Okay, tekong Pak An. Apa nama abang? Abang Noah. Okay, kau boleh contact nanti kalau nak trip. Bila Amin boleh Amin. Dia ni kurang ni sikit bang. Dia ni kurang nak ni sikit. Dia kena duduk-duduk. Oi, la ilaha illallah min. Allahu akbar. Mampus aku, mampus. Sebaik sikit. Allahu akbar. Pagi-pagi sarapan, Yun. Tali rod ke sana. Jangan tali ke depan. Kalau main boating berdua macam ni, kau tak boleh letak ke depan. Sebab aku nak cover kiri kanan. Kau cover belah tepi je, kanan kiri. Aku belah depan ke sini, aku cover. Kau cover belah tu straight je tu. Cantiknya tempat. Amin. Keindahan alam. Cantiknya pot. Ui. Sebarau. Ni tak nak letak kat umpan aku pula. Sebarau tu. Besar tu. Macam kerandang. Berdaun. Nak kena kerandang. Kan? Kerandang kan? Betul kan? Sebarau. Betul lah aku nampak tadi. Aku nampak ikan tadi. Aku cakap dekat bawah tu. Dia duduk bawah tu tau. Aku baling. Daun ke? Memang betul ikan. Menyesal pula aku tak tahu. Boleh. Kau nak balik atas pun boleh. Ke tepi tu. Tak kena. Ikan lagi penting ni. Berpusing Amin. Betul lah. Botak kau benda boleh cocok. Tak apa. Abang ke tepi sikit, saya tarik benda ni. Tarik dahan ni Tapi takut jatuh lembut pula. Kaki aku sangkut tali ni. Tak apa. Lek Alah patah juga. Dan besar tu kan? Dan besar ke? So dalam. Okey. Rod aku mana? Ada kat kau
Lihat ah. Yang penting benda benam. Itu je. Jangan ni je. Jangan gelang kabut aja. Sekejap tambang Ni buang. Bodoh lah lu Sial. Ya, betul terjun. Aduh, lawak bodoh. Sumpah lawak. Ya, salah orang. Tak ada apa-apa lah bodoh. Relax lah. Ni punca. Kau dah first time ikut aku trip. Kau buat aku Amin Kau kena dengan aku Amin Engkau saja buat sangkut supaya aku jatuh kan. 13 tahun kau tak jumpa aku. Hari pertama kau jumpa aku, kau dendam dengan aku macam tu Amin 13 tahun tak jumpa saya bang. Abang hari ni jumpa. Last sekolah jumpa masa sekolah tu 2013. 13 tahun kau tak jumpa aku. Ni kau buat kat aku Kau memang musibat tanah kan ni. Tedung ke tu? Ha? Tedung? Ular kan? Ini konten kau banyak aib aku je ni. Ya, aib kau ni semua ni. Tengok ni guys. Pergi mancing tak kat lidah macam ni. Aku pandai tapi ambil masa. Kau cakap kau nak 3 minit. Ini memang macam ni elok dia empuk. Bernam je dalam air ni. Okay, elok benam aja ni. Elok benam je kan ni. Oh macam tu Baik tu. Betul-betul 3 minit Semua tiga ni. Ini tali apa kau pakai ni Min? Untuk ini member aku gila. Ini tali murah gila ni, tak sedap tu. Kasar. Betul. Cakap member kau, DeFi boleh beli, tali tak boleh beli, kedekut. Buang je lah dia. Rak kemain mahal. Tali kedekut. Ini tali Proberos ni. Dia cakap aku, Min tak tukar tali dia Min. Tali dah lama dah ni. Cakap boleh lah, tak ada apa lah. Betul lah. Aduh no. Aku nak ajar aku lah. Yang aku tengok kat TikTok tu tak padu lah. 2 minit bukan 3 minit. 2 minit kat lidah Min. Orang lain 3 minit aku 2 minit je kat lidah. Video tutorial ada muka aku pula kat depan ni kan. Ya, memang viral ni. Jangan kau buat aku jatuh. Ikat lidah pun tak reti. Aku tak reti. Senang je. 2 minit je Min ikat lidah. Senang kan? Kau sampai setengah jam ikat lidah pun benda Min. Aku panjang sangat. Kita nak ambil pula. Kita dah serah diri, dia tak nak ambil. Mana tengok dekat. Wah, bujang. Bujang rempik. Banyak lah letak aku. 200 ke? Oi. Dua ekor. Ha? 2 ekor kau. Tu, 2 ekor lah. 2 ekor? Kuyu. Siap betul. Aku nampak seekor je tu. 2 ekor main dia. Siap betul dia, aku tengok. Perangai dia. Dia dah strike dulu. Tak boleh lawan tuan rumah ni. Tak boleh lawan tuan rumah. Belum sampai masa lagi. Belum kena tempat ni. Gambar dah confirm ada. Tapi dalam tu ada tu Min. Mesti ada dalam tu. Tak ada ikan ni, gambar dah confirm ada. Pandai baling dah ada. Pandai lah. Wah, aku nak stopping dulu. Ada banyak spot-spot cun-cun. Tak kena. Sekali lagi tu. 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 Alamak, adulah. Ada. Ui, besar Min. Besar. Gerik Min. Stand by je.
Standby. Besar Min. Ada. Grip kau mana? Grip lu lembik gila. Astaghfirullahalazim. Solid. Kalau kau nak angkat pakai tangan pun boleh. Serius lah. Kan saya dah kata ada kan? Ada. Saya dapat rasa tau. Tak apa. Ni. Leader 80 tak apa. Boleh tak angkat. Boleh angkat. Kau ajar minta man. Ui, dia besar gila Lip. Besar Min. Baik dulu. Dalam ni ada grip. Belah bawah sekali. Ya Allah, tengah lu lah. Ada grip. Buka. Astagfirullah. Ada. Tak ada. Ha. Ni. Bukan. Kat bawah. Ni dalam beg. Lupa pula dalam beg. Keluarkan barang tu. Sial lah Lip. Ni kan. Sama ya. Tak apa bang, angkat je lah. Tak ada tu. Tak ada. Solid. Tadi kau punya beria ambil grip. Dah ngai. Alhamdulillah bang. Siap sikit bang. Alhamdulillah Min. Baik Lip. Kita tengok dalam ni. Menggigil si aku. Sumpah aku nampak ni. Sebab dia 2 kali sama kan. Ya, nasib baik 2 kali sambar. Garang tu mana? Padu Lip, padu. Aku dah risau dah tadi. Aku seorang ini tinggal ni. Tak apa. Macam mana boleh tinggal Min? Tak tahu. Artinya aku rasa aku dah bawa. Dalam ni? Pasal Dalam tadi? Dalam. tinggal aku punya umpan kan. Lagi tak ada. Alhamdulillah strike. Alhamdulillah. Weh. Pertama tak kumpau. Ada? Ada tu. Tak silap aku dalam ni tadi aku letak. Pantat punya Min ni bodoh. Jangan kau. Kau tak luar. Ambil. Kau bawa grip sia-sia je. Ni kan kau. Aku punya aku nak ambil gambar dengan ikan. Bagilah tekong. Bagi dia buat. Lagi besar daripada king. Okey, angkat. Okey guys, ini dia toman bujang kita yang pertama. Kasar. Tu dia nak haram. Sabar duduk. Beli. Kau selimum boleh. Tak kau banyak. Seria. Okey, bujang Sungai Lenggoh. 2 kilo lebih. Ni dengan Amin. Ini tukar tak gambar Amin kumpau. Tekong apa nama bang tadi? Tengok tu. Tekong Anwar. Tekong Anwar buat tu. Tekong Anwar. Okey. Ni dah. Dia dapat sikit. Seriap. Pam. Tak kumpau. Dapat rasa aku strike kerandang ni. Mana? Nampak ke? Ada? Ni. Ada ke ikan? Tak nampak. Mana eh? Tu nampak. Sekejap. Depan sikit. Lari dah. Ada tu. Ada lagi. Oh. Tak makan sikit lagi. Tak makan. Mana dia? Nampak. Dah berhabuk. Oh, strike. Kerandang. Belakang. Kerandang. Kerandang.
Sekejap bodoh. Sekejap Min, aku nak turun. Weh, ya. Kan lemas member ni. Aku nak berendam sekejap dah. Wih, sedapnya Min. Sejuk lagi air. Semakin sejuk lagi bang. Aku tewas Min. Aduh Min. Toman bang. Aduh, sedapnya bang. Bye Min. Bye. Kawasan cetek. Kita talak bot. Wih, dia makan. Bang. Kerandang. Bang. Dia makan tadi, dia makan. Tapi kecil lah. Oh. Dia makan kat tepi tu. Dia dah balik tu. Ni tempat tadi tu Min. Ush. Kenapa itu? Kerana. Aduh, sekali lagi. Ada lagi. Min, kau kenapa Min? Kau kenapa? Bangun. Kau kenapa? Hah? Ya Allah, kau kenapa Min? Aku ke depan tadi gila. Apa kena aku ke depan pula? Kerandang tu ambil lah bang. Tapi tak lekat. Tak lekat. Pecah lip orang lip. Hah? Tak apa, air kau ada. Boleh share. Banyak je air. Boleh share. Tak ada. Aduh, saya nak sembat dia jatuh pula. Saya dah risau dah. Nak sembat ke dia dulu? Aduh. Kerandang Min. Oh tu. Tak kena. Sekali lagi. Dia ada. Kan betul tak saya cakap dia ada kan? Dia duduk bawah tu. Dia duduk bawah tu. Bawa kayu. Ui, bab. Tak kena gigit tangan. Belum kena. Belum kena kan? Ekor kan? Kerandang. Makan. La ilaha illallah. Kenapa dengan dia ni? Dia marah. Dia memang jenis keluar dah masuk balik Dia halau. Sekejap, sekali lagi. Dia ada. Aduh. Wah, ini punca. Kerandang besar weh. Ni kalau naik ni bang, berjaya dah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Naklah. Makanlah kau. Makanlah. Tolonglah.
Ya Allah, tak kena lagi bang. Dia makan ekor masalahnya. Dia makan ekor. Jom, aku try rock keras sikit. Berdiri. Okay, aku stand by. Kalau jatuh aku dah stand by dah ni. Cepatlah jatuh. Jatuh lah. Aduh, tak nak. Kerana. Toman dapat seekor toman. Pinjam ikut orang. Hilang maruah seorang mancing. Ikan aku tak apalah, janji ada gambar. Sebab dia pun hari pertama mancing, tak apa. Oh. Bukan kita lalu sana ke tadi? Ha? Bukan kita lalu sana ke tadi? Lalu sana ni. Ni lah ni.